singgah sahur pada kali ini kita berada di mana? Bait Al-Hasanah, Klang, Selangor. Diusahakan oleh Lembaga Zakat Selangor, hasil sumbangan dan juga zakat tuan-tuan dan puan-puan. Dan alhamdulillah, pada kali ini kita akan santuni dan juga bersama-sama dengan anak-anak asnaf dan juga fakir miskin yang mana disediakan di asrama ini persekitaran dan juga tempat yang kondusif demi pendidikan dan juga masa hadapan anak-anak di sini. Jom kita santuni mereka. Assalamualaikum. Wah, sedapnya. Masak apa ni? Kek batik. Kek batik. Sedap ni? Sedap nanti bagi Ustaz rasa Inilah dia wajah-wajah kegembiraan, keceriaan anak-anak di Bait Al-Hasanah, Klang, Selangor. Bila mana tengok bagaimana seronoknya anak-anak ni menyediakan dia persiapan untuk menyambut lebaran yang bakal tiba tidak lama lagi. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mempermudahkan urusan saudaranya di atas dunia, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan mempermudahkan urusannya di dunia dan juga di akhirat. Jadi alhamdulillah, inilah dia antara satu usaha yang cukup murni dan daripada Lembaga Zakat Selangor menyediakan suasana persekitaran yang kondusif untuk anak-anak kita. Saya tengok di wajah-wajah keceriaan ni, gembira tak? Gembira. Gembira, alhamdulillah. Baitul Hasanah ni sebenarnya mula didirikan daripada tahun 2007 hingga 2009 dan mula beroperasi daripada tahun 2010. Kami di sini berupaya menempatkan 160 anak-anak fakir dan miskin dan kami memberikan mereka peluang untuk mereka mendalami ilmu pelajaran, sasiah diri dan juga sosial. Jadi banyak aktiviti-aktiviti yang dilakukan di Baitul Hasanah ni untuk terus supaya mereka ni yakin untuk ke depan dan mungkin insya-Allah satu hari nanti mereka akan bangkit daripada kemiskinan dan dapat membantu balik keluarga-keluarga mereka. Antara kemudahan-kemudahan yang ada di Baitul Hasanah ni selain daripada asrama untuk lelaki dan asrama untuk perempuan, kami juga melalui surau yang khas untuk pelajar-pelajar di sini dan kami juga ada gimnasium, kami ada kelas untuk komputer, kami ada kelas-kelas untuk mereka beriadah, kami ada banyak jenis fasiliti yang boleh digunakan untuk anak-anak fakir miskin di Baitul Hasanah. Di Baitul Hasanah hari ini insya-Allah kami akan memilih 2 keluarga daripada Baitul Hasanah ni dan akan membawa mereka pergi membuat persiapan Hari Raya di Shah Alam. Semoga ini memberikan keceriaan lah kepada keluarga tersebut. Jadi mungkin kita akan bawa mereka shopping baju, shopping keperluan untuk Hari Raya. Mana kali yang hitam ke? Alhamdulillah. Dapatlah meringankan sikit beban saya dengan keluarga saya. Dari segi persiapan raya tu dapatlah bantu salah sedikit. Saya pun nak ucap terima kasih kepada Fred dapat sponsor baju raya kami sekeluarga tahun ni. Terima kasih banyak. Persediaan tahun ni saya hanya beli kuih raya je lah dan tunggu anak balik daripada asrama lah untuk sambut raya sama-sama. Untuk baju raya tu memang saya tak ada beli apa-apa lagi lah. Kalau dia biasa pusat zakat yang akan uruskan untuk dia lah. Saya ucapkan terima kasih lah kepada pihak zakat selama ni membantu saya dan anak saya sekeluarga. Selama anak saya duduk di Bait Al-Hasanah kan. Dan selama saya menjadi ibu tunggal lah, banyak pihak zakat membantu saya dari segi hospitality, kebajikan anak saya. Terima kasihlah pada pihak zakat, pihak PREP yang memberi sumbangan kepada kami lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, selesai sudah segmen singgah sahur kita pada kali ini bersama-sama dengan asnaf dan juga fakir miskin di Bait Al-Hasanah yang diusahakan oleh Lembaga Zakat Selangor. Dan alhamdulillah jelas terpancar pada wajah anak-anak kita yang berada di sini dan mudah-mudahan kita doakan seluruh para penyumbang
yang turut bersama-sama pada kali ini untuk singgah sahur. Mudah-mudahan diberikan keberkatan dalam kehidupan dan mudah-mudahan rezeki kita mengalir seperti derasnya hujan yang mengalir. Alhamdulillah, dan saya mengucapkan di kesempatan ini selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan juga batin. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.